Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mencatat pendapatan pelaburan kukuh RM57.5 bilion bagi 6 bulan pertama tahun ini di sebalik ketidaktentuan pasaran global. Ia peningkatan 48% berbanding RM38.9 bilion dicatat tempoh sama tahun lalu. Menurut KWSP, jumlah pendapatan pelaburan ini merangkumi keuntungan dan kerugian belum direalisasikan. Bagi suku kedua berakhir 30 Jun lalu, pendapatan pelaburan KWSP turut melonjak 44% kepada lebih RM29 bilion. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Ahmad Zulkarnain On berkata, prestasi itu disokong pasaran ekuiti global yang kukuh selain pendekatan pelaburan jangka panjang berdisiplin. Bagaimanapun pencapaian itu tidak semestinya berulang pada separuh kedua kerana ketidaktentuan pasaran dan risiko geopolitik masih berterusan. Dalam tempoh dikaji, pendapatan daripada ekuiti meningkat 52% kepada lebih RM20 bilion. Ia juga penyumbang terbesar KWSP dengan 70%. Setakat Jun lalu, jumlah aset pelaburan KWSP mencecah RM1.54 trilion, sebanyak 39% dilaburkan di pasaran antarabangsa yang menyumbang 65% daripada pendapatan pelaburan KWSP. Dalam pada itu, lebih RM24 bilion pendapatan pelaburan diraih dalam simpanan konvensional, manakala simpanan syariah lebih RM5 bilion. Jumlah ahli KWSP kini meningkat 12.6% kepada 18.49 juta dengan hampir 11 juta pencarum aktif. Dalam pada itu, penganalisis berpendapat prestasi cemerlang KWSP itu mencerminkan daya saing ekonomi Malaysia. FBM-KLCR juga mencatatkan peningkatan sebanyak 8.6% pada suku 2. Jadi dari segi buat masa ini, separuh tahun yang pertama ini telah mewujudkan suatu pendapatan yang cemerlang bagi pihak KWSP. Mengulas mengenai agihan dividen 2026, beliau berkata ia masih tertakluk kepada keadaan pasaran dalam separuh tahun kedua. Ini mengambil kira faktor Perang Asia Barat serta dasar ekonomi Amerika Syarikat.